Hai, Assalamualaikum. Jumpa dengan Kak Bina. Okey, hari ni Kak Bina nak cerita hari pertama Ramadan Kak Bina masak. Cara Kak Bina, okey? Okey, ni Kak Bina buat donat. Donat ni pun cara campak-campak. Sebelum ni pun Kak Bina pernah dah buat dia punya resepi. So, Kak Bina rasakan Kak Bina punya minyak dah panas. Supaya yang tak panas tak apa. Kak Bina kata kita kuatkan kita punya api. Lepas tu Kak Bina buat sedaya upaya Kak Bina supaya cantik Kak Bina punya donat. Supaya anak-anak tak minta beli kat luar. Sebab mahal. Baik buat sendiri. Okey, lepas tu Kak Bina ni tips lah. Sekali-sekali je tahu tak belikan kalau korang buat. Jangan terbalik banyak-banyak kali lah. Lepas tu Kak Bina pun buat sayur kangkung belacan. Kangkung ni pun pastikan korang gunting-gunting. Tengok tahu belah dua dia punya batang takut ada. Korang tahulah. Cara campak-campak je. Saya pun pernah buat resepi kangkung tu boleh tengok. Lepas tu Kak Bina buat ayam masak madu. Goreng. Anak suka makan. So Kak Bina pun goreng. Lepas tu dah siap saya punya donat. Donat Kak Bina gebu. Lepas tu kan Kak Bina perasan saya punya gula tu macam ada ketul-ketul. Rupanya Kak Bina lupa air. Tak apalah, hantam je lah saya cakap. Kak Bina memang dah siap-siap beli gula yang memang dah halus. Campur dengan susu, tanya-tanya dengan sudu. Dah siap Kak Bina tanyalah dia apa tu. Kak Bina punya donat tu tabu-tabu tu susu macam tu. Korang tak perasan tak setiap kali Kak Bina post ada je donat sebab anak-anak Kak Bina suka. Bila suka Kak Bina pun suka lah buat kan. Siapa suka buat bila anak-anak dan family suka makan lah. Cuba angkat tangan. Ni Kak Bina lah. Itu ayam masak madu goreng Kak Bina pun dah siap. Sayur kangkung belacan pun dah siap. Donat Kak Bina pun dah siap. Terima kasih. Jumpa lagi di next video Kak Bina. Jangan jemu tengok konten Kak Bina tau. Ini suka-suka je.